Full time guys, nampaknya JDT terpaksa menelan kekalahan dengan Al-Ahli 2-1 guys. Aduh, sedih. Sepatutnya guys dah main dengan 10 orang ni guys. Aku rasa boleh, tapi itulah. Al-Ahli memang kuat guys. Serius aku cakap. Kau tengok separuh masa pertama, diorang main 11 orang macam mana. JDT tak ada chance langsung guys. Tapi itulah. Nasib baiklah ada kad merah seorang. Bantainya muka jarum sepak macam tu. Kad merah terus bye. Betul-betul aku tersentak betul dengan jaringan kedua tu guys. Jumnews memang cantik guys. Berdezuk bola tu. Masa gol tu aku tersentak guys. Kalau ambil pisau boleh toreh kat muka tu. Darah pun tak keluar. Aduh, punyalah cun aku cakap. Tapi menyirap jugalah. Tapi aku kecewa juga. Main 10 orang tu patutnya boleh beat. Tapi tak juga guys. Al-Ahli memang kuat guys. Serius aku cakap. Aduh hai. Diorang macam biasalah dapat 2 biji. Parking bus lah. Lagi mau apa lagi? Lepas tu sikit-sikit terbaring, sikit-sikit cedera. Ada je lah angin betul aku. Tapi apa-apa pun tanya kepada JDT sampai tahap ke, orang kata, ke suku akhir ni. Walaupun tak dapat nak pergi separuh akhir, tanya kepada JDT. Okey guys, aduh sedih aku. Kena-kena hamnya pasal lah ni.